Yelah, dia tak letih sangat dah. Jadi macam Ustaz kata lah, stres tu kita stres lah. Sebab je saya memang stres. Ha. Tapi boleh kontrol. Dah boleh kontrol kan. Sebab masalah tetap ada. Ya. Kita tak boleh lari masalah. Cumanya kita nak boleh terima dengan tak boleh terima. Dan kita nak boleh harung dengan tak boleh harung je. Kan, lah ni lebih tenang kan. Mai kita dah fikir. Sebelum kita nak buat tindakan apa-apa, kita dah fikir. No Kak no? Seronok kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan abang pula dia last time dia kencing berbuih. Kencing berbuih. Alamak. Dia berisau. Kencing berbuih dia risau. Lepas tu Makan sekali. lepas dulu saya makan ubat. Ha. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Lepas saya main sekali kat ustaz tu, saya rumah saya kata, lepas tu ustaz kata, janji Nabi dengan janji Allah. Ya. Apa depa kan nak bohong kan? Ya. Ustaz kata Ya. kan. Ya. Saya guna ayat tu lah, saya guna ustaz kata tu. Remang saya. Saya istiqomah saya makan madu dengan habatus solar tu. Dia tak makan ubat. Ubat saya tinggal tu. Ubat kencing manis, ubat darah tinggi saya tinggal. Ya ke? Saya tak makan langsung. Okey je. Okey. Setakat ni lah Alhamdulillah. Dekat ni alhamdulillah. Kencing pun tak. Kencing dulu berbuih support apa teh tarik tu. Dia besar-besar kan. Ui. Sekarang ada tapi orang kata kita tengok dekat mangkuk jamban tu dia cuma di tepi saja. Ada kecil-kecil. Tapi tu biasa. Tu biasa. Sebab bila ayak kencing kita tekan ayak tu dia akan timbul nyembui tu. Tu biasa. Jangan hak buih tu. Boleh besar-besar. Oh, tak ada dah. Yes. Alhamdulillah. Kami masa tu kami main last month kami main. Kami beli. Lepas tu kami jalan sehat, kami patah balik. Beli lagi satu untuk kawan anak sebab dia eczema. Oh, eczema. Sampai Jadi lekor. Allah, apa sakitnya? Sebab dia tak boleh makan ubat lain, dia hanya boleh makan certain ubat je. Lepas tu makan ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiknya Allah. Pakatlah makan aman tenang. Senang Kak no. Baiknya Allah. Ada kakak baru ni, dia eczema tangan. Dia tak boleh basuh pinggan. Ni tangan juga. Sebab sabun basuh pinggan tu bisa Dia ada masuk sebab chemical tu. Sakit dia ada sakit sangat. Jadi agak susah lah seorang perempuan tak boleh basuh pinggan, jiwa tak tenang. Sebab macam Kak kan, dia tak sabar nak balik basuh pinggan. Sifat perempuan dah macam tu kan, tiba-tiba tak boleh, dia sakit, dia chemical tu masuk dalam kulit dia. Allah Ta'ala izin, Allah Maha baik, dah okey dah. Dah boleh basuh tangan, basuh pinggan elok dah. Last. Saya tak malu lah benda ni. Sebab saya nak kongsi sebab benda ni betul. Al-Quran dan Sunnah. Demi Allah dan Rasul. Sebab dulu kalau saya nak bersama dengan isteri saya, saya terpaksa makan jamu macam-macam. Saya makan jamu untuk sempurnakan. Kadang benda jadi, kadang benda tak jadi. Tapi nak sakit kepala lah, apalah semua, terpaksa makan juga lah, semata-mata nak sempurnakan tanggungjawab tu. Tapi akibatnya saya teruk. Betul. Saya teruk. Lepas tu saya alhamdulillah saya tak guna lah. Saya makan ni Aman. Yes. Terima kasih ya Allah. Benda ni benda payah. Bukan soal malu, bukan soal marah. Kita bincang pasal hebatnya Al-Quran dengan Sunnah ni. Jadi itulah dia hasil apabila kita ada sifat taat. Taat ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Aku taat saja. Kau janji madu lebah penawar. Kau tak akan tipu aku ya Allah. Kau tak akan tipu aku. Mata aku tipu aku, otak aku tipu aku, ilmu aku tipu aku. Maksudnya kencing manis mana boleh makan manis. Tu ilmu kita kan. Ilmu aku tipu aku ya Allah, mata aku tipu aku. Kau tak akan tipu ya Allah, kau tak akan tipu aku. Terbukti dah hari ni. Sonoknya kita tumpang sonok. Sonok Kak no. Ni makna dia kita tak boleh aman bahawa kita tengok orang lagi sakit banyak. Itulah kita aman juga, hospital kita pergi juga, kita hormat juga. Kan hormat juga, bila temu janji kita pergi lah. Kan kita pergi lah. Itu secara saintis. Ya, kita pergi juga. Jadi kita gabung. Kita gabung hospital dengan kita gabung. Jangan gaduh-gaduh. Tak best lah gaduh. Tak best lah gaduh-gaduh. Kan kita gabung. Kita pakar-pakar bantu. Kan seronok. Kan kita kan saudara.
Kan? Betul lah kalau kita amal dia jadi mudarat. Dia jadi ibu pinggang lah. Ya, dulu kita tak jumpa lagi. Dah kita jumpa dah. Kita jumpa, kita pelan-pelan. Kita makan ni. Macam abang ni, dia berani. Dia tinggal tu. Oi, saya bagi nasihat, Pelan-pelan. pelan-pelan. Tapi main dengan Dah seronok lah dah berasa Ha. okey. power tu. Power. Power tu. Tok Guru ajak anak murid baca bismillah, lintas ayat, anak murid lepas, Tok Guru tak lepas. Anak murid lebih yakin. Guru kata jalan pelan-pelan, dia telakor terus. Langgar duit. Hasil dia. Ya. Itulah hasil dia. Kita baru kita nampak bahawa ajaibnya Al-Quran dengan Sunnah, ajaibnya Allah dan Rasul tu. Tu yang kata kita tunggu. Ada keajaiban. Hari ni kita dapat maklumat, kita dapat ilmu kan. Ilmu apa? Ilmu yakin dengan Allah dan Rasul. Terima kasih banyak. Tapi itulah, kerang tutup, produk tak mau keluar.